Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Saya Ishraf. Dan saya Nisa. Kami dari Junior Friends of Taha sesi 2526. Okey Nisa, kenapa pakai cantik-cantik ni? Kita kat mana sekarang? Sekarang ni kita berada di Butik Habibi Ipoh. So Icap, sekarang ni kita bukan datang sini saja-saja tau. Kita datang sini untuk review dan tangkap gambar bersama-sama untuk sempena Hari Raya tahun ni. Okey guys, kalau korang nak tahu suasana macam mana, jom! Jom. Okey guys, sekarang kita ke tempat yang pertama syuting raya, iaitu tempat berkumpulan. Anggaran ke tempat ni dalam 10 hingga 10 orang lebih. Okey, Nisa, nanti kau bolehlah ajak family-family kau main sini dengan kawan-kawan kau ke? Boleh juga tu. Aku rasa aku nak ajak family dia jugalah. Dahlah kau. Okey guys, jom kita pergi tempat kedua. Okey guys, sekarang ni kita berada di tempat yang Dua. Okey. So, tempat yang kedua ini iaitu tempat individu. Jadi, untuk anggaran tempat ini dalam 1 hingga 4 orang sahaja. So, Icap, nanti kau bolehlah ajak kawan kau. Kan? Nanti aku ajak lah siapa-siapa, kawanku ke, someone ke. Kata aku lah. Oh, so kau tak nak ajak aku dah lah? Oh, tak apa. Okey, bye. Aduh mat, dia meraja pula. Aduh. Genap sudah sebulan berpuasa hari raya. Okay guys, korang berpuas hati tak gambar tadi? So, kalau korang berpuas hati, korang boleh kontak nombor di bawah. Okay, bye. Selamat Raya Idul Fitri. Bye. See you guys later.